Bayangkan ini, tahun 2019, Presiden Amerika Syarikat tiba-tiba buat pengumuman yang gemparkan seluruh dunia. Dia nak beli sebuah negara. Bukan main-main, Donald Trump secara serius cadang nak beli Greenland, pulau terbesar di dunia yang penuh dengan ais. Denmark gelap, media panggil dia gila, tapi sebenarnya ada rahsia besar di sebalik cadangan ni. Malam ni, kita akan bongkar segala-galanya, dari strategi geopolitik hingga kontroversi paling gila Trump yang ramai tak tahu. Pertama, kita kena faham, Greenland ni bukan sekadar pulau ais biasa. Lokasinya di antara Amerika Utara dan Eropah, dekat dengan Kutub Utara yang kini jadi rebutan kuasa besar dunia. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari lokasi strategik. Greenland sebenarnya gudang emas moden. Di bawah lapisan ais tebal tu, ada lebih 38 juta tan rare earth elements, bahan kritikal untuk buat iPhone, bateri kereta elektrik, dan senjata canggih. US Geological Survey anggar ada lebih 17 billion tong minyak belum diterokai, cukup untuk bekalkan AS selama 2 tahun. 7% air tawar dunia ada di sini, komoditi paling mesoga dengan depan. Bila Trump buat tawaran, Denmark terus gelap. PM Mette Frederiksen kata, ini bukan jenaka, tapi menghina kedaulatan kami. Trump sebenarnya dah siapkan pelan. Dia tawar $600 juta setahun, tapi Denmark tak minat. Greenland sendiri yang ada pemerintahan autonomi pun kata, kami bukan untuk dijual. Apa Trump buat? Dia terus batalkan lawatan rasmi ke Denmark, padahal Air Force One dah siap. Ini jadi krisis diplomatik paling pelik dalam sejarah. Doktor seluruh dunia terkejut. Syarikat Lysol terpaksa keluarkan kenyataan, jangan ambil cadangan ini. Dia ubah laluan hurricane dengan pen marker. Bila media tegur, dia kata, saya cuma tunjuk kemungkinan. Tak nak akur kekalahan, pengikutnya serbu bangunan Kongres. Jadi insiden paling memalukan dalam sejarah politik S. Dihantam ban dari semua platform media sosial. Pertama kali berlaku pada Presiden S. Dia selalu buat nyataan sifri yang UFO, sampai Pentagon terpaksa keluarkan laporan rasmi. Kini, China aktif melabur $3 billion di Greenland. AS panik. Pentagon dah mula latihan tentera di Arctic. Disebabkan pemanasan global, Greenland mungkin jadi hot property dalam 10 tahun akan datang. Trump mungkin tersenyum lebar sekarang. We'll get that beautiful Greenland. Trump mungkin presiden paling kontroversi dalam sejarah, tapi tak boleh nafikan, dia berjaya ubah permainan politik selama-lamanya. Greenland deal ni mungkin nampak gila, tapi siapa tahu, 50 tahun akan datang, kita mungkin lihat dia sebagai visioner. Kalau korang rasa video ni menarik, jangan lupa like and subscribe. Komen bawah, benda apa lagi Trump patut beli? Bulan? Facebook? Atau mungkin Malaysia? Tekan bell notification untuk video seterus di mana kita akan bongkar apa akan jadi kalau Trump menang 2024.